kedai ni sebelah kiri ni ya. Naik sikit, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okay. Sampai satu tahap kat sini ya, pada 5 hari bulan 11. Ini adalah 5 hari bulan 11 US President Election. Dan 5 hari bulan election, 6 hari bulan Trump menang election. Menang saja Trump, sentimen sangatlah positif. Ini kita cerita tentang sentimen. Sentimen di US sangatlah positif because Presiden Trump ini dikatakan, dianggap sebagai orang yang akan make America great again. MAGA. Jadi, rakyat US ni berpendapat bahawa Presiden Trump akan membawa Amerika ke satu alaf baru, menguatkan ekonomi, menguatkan US ni. Jadi sentimennya menyebabkan gold ni jatuh. So, kenapa gold jatuh? Because sentimen US akan kuat menyebabkan dolar naik. Bila dolar naik, gold akan jatuh tergolek. So, because of sentiment, gold jatuh. Tuan-tuan tengok, a very deep, steep soup jatuh. Jatuh gedebuk, 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 gedebak, gedebuk, gedebak. Banyak hari jatuh. So, lepas jatuh, okay, dia sampai support kat sini ya. Jatuh. Kemudian, sentimen dah habis, gold start naik balik. Bila naik balik, naik sikit, jatuh. Why? Apa? Ni adalah profit take activities. Kemudian dia naik balik. Kemudian profit take activities ni, kalau kita tengok ini adalah resistance yang sama lebih kurang. Ni yang kita panggil harga shilling, tuan-tuan. Ini kenapa bila sentuh sini dia jatuh? Kalau dekat US tu dia ada macam algorithm trading, computer trading, dia orang dah set. Bila harga achieve certain number, dia akan trigger selling, auto selling. So dia akan ada profit take activity, dia jatuh sampai dah habis selling, kemudian dia akan naik balik. Bila sentuh lagi harga apa ni, harga shilling, harga sama, the same resistance, pum dia jatuh. Lepas tu dia naik balik, kemudian dia break the resistance. Bermula pada bila? Tengok ni. Ini yang best. Trump akan sumpah pada 20 hari bulan 1. So 20 hari bulan 1 harga lebih kurang sama dengan harga resistance sebelum ni ya. This one. So bila Trump akan sumpah, terus harga pecah shilling dan kemudian dia naik 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 naik, naik. Lepas tu jatuh, naik jatuh, kemudian naik 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 naik, naik tang. Soalannya adalah kenapa lepas Trump agak sumpah harga break the shilling dan lepas tu dia naik terus. Why? Tuan-tuan, dia ada sebab. Kenapa selepas Donald Trump agak sumpah 20 hari bulan 1, harga emas naik dan naik. Dia ada sebab. Jadi inilah benda yang saya nak kupas kepada anda supaya anda tahu harga emas naik ni dia bersebab. Dia turun bersebab. Bukannya kita tengok harga tiba-tiba naik, harga tiba-tiba turun. Contoh malam ni harga turun. Pasal apa harga turun? Malam ni sentimen negativity terhadap ekonomi. Outlook ekonomi tak bagus. So the whole sentiment is about sentiment jatuh. Uh, Lapar dengan apa terbang apa hetero terbakar. Bukan terbakar, terbakar dekat tempat lain tapi lapangan terbang ditutup. So negativity sentiment. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu benda-benda macam ni, the factors that can move the price of gold, kita tengok kita akan senyum. Tambahan pula bila kita tengok faktor-faktor yang akan berlaku di masa hadapan. Contoh, tahun ni akan berlaku 2 kali. InsyaAllah akan berlaku 2 kali interest rate cut. Interest rate dipotong. Okay? Jadi bila interest rate dipotong, apa maksud dia? Maksud dia, bila interest rate dipotong, orang tidak akan membeli instrumen-instrumen pelaburan yang memberikan interest rate ataupun yang berkadaran dengan interest rate, orang akan melabur dalam uh, benda lain. Contohnya stock market, gold, silver. Jadi outlook dia adalah positif. Jadi kalau tuan-tuan tengok 3,000 ni tuan-tuan rasa mahal, ni outlook dia ni boleh jadi lagi mahal tuan-tuan. Okey, saya adalah orang yang telah terlibat dengan emas sejak tahun 2008 bersama-sama dengan Public Gold.
Sebelum saya berjumpa dengan Public Goal, saya adalah staf di Universiti Multimedia Melaka Campus dan saya telah belajar ilmu emas sebelum saya berjumpa dengan Public Goal. Jadi guru emas saya adalah Encik stop sharing Asad. Guru emas saya adalah pensyarah Finance and Islamic Banking Universiti Multimedia, Allahyarham Tuan Abdul Halim, Cik Halim. Abdul Halim Abdul Hamid, itulah guru emas saya, beliau telah meninggal dunia. So beliau adalah pensyarah Finance and Islamic Banking dan saya belajar ilmu emas ni dengan dia. Dengan seorang academician. Okay. Orang academician ni tuan-tuan, dia bukan peduli pasal bisnes, untung rugi, naik harga emas. No. Orang academician dia purely mengajar ilmu. Dan guru emas saya ni dia adalah hardcore gold. Hardcore gold dinar, dirham. Kenapa hardcore? Saya nak share sikit dah guru tentang guru emas saya ni. Beliau adalah orang yang memegang satu falsafah. Bila beli emas, pegang sampai mati. Tuan-tuan, itulah guru emas saya. Dia kata, kau beli emas, kau beli harta yang sebenar-benarnya. Ini adalah harta yang Allah Ta'ala jadikan. Ini adalah harta yang benar. Bila kau pegang emas ini, pegang sampai mati. Bagi dia tak ada istilah harga naik jual. Tak ada lah. Dia kata, pegang ni emas ni. Sekiranya engkau memerlukan uang, maka ambillah emas ini, pergilah gadai dia, dapatlah duit. Gunalah duit ini, emas ada, duit ada. Nanti kumpul-kumpul duit balik, pergi tebus emas ini, simpan balik di dalam tangan. So, apa untung dia? Untung dia adalah, bila kita pergi gadai, kita akan gadai pada harga semasa. Bukan pada harga yang kita beli. Sebagai contoh, kita beli waktu harga RM100 segram. Namun bila kita pergi gadai pada hari ini, kita dapat nilai gadaian itu 400, lebih daripada RM400. Dekat-dekat almost 500. Jadi Arhanu tempat kita gadai ni, dia bukan tanya ni emas tahun bila beli. Tak. Dia akan bagi kita pinjaman berdasarkan kepada harga semasa. Dan sebab emas ini naik dalam jangka masa yang panjang, kita dapati bila kita pergi gadai 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, nilai pinjaman yang kita dapat tu jauh lebih tinggi daripada nilai emas yang kita beli. Sebagai contoh, tuan-tuan beli harga 100, tuan-tuan pergi gadai dapat nilai RM450, pinjaman 85% daripada RM450. Jadi tuan-tuan akan terkejut, dulu aku beli RM1,000, tapi sekarang aku boleh pinjam RM3,000. Tuan-tuan akan rasa macam wow. Jadi tuan-tuan, sebab itulah guru emas saya ni, Cik Abdul Halim ni, dia ni hardcore lah. I can say extremely hardcore. Bila beli emas, simpan sampai mati. Jadi bila nak mati tu buat apa? Dia kata bila nak meninggal tu, emas ini bagilah kepada waris kamu. Anak kamu, waris kamu, biar mereka pula pegang harta yang sebenar-benar ini. Jadi kekayaan ini di diwariskan kepada kamu punya keturunan. Jadi tuan-tuan, itulah guru emas saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar dia sembang pasal emas ni, tak pergi jual langsung. Kalau saya ni at least uh, tak memegang falsafah beli emas pegang sampai mati lah. Bagi saya kalau perlu jual, nak pakai duit, nak jual lah. Nanti ada duit beli balik. Bagi saya, enjoying the profit is okay. Jadi mazhab anak anak murid ni lain sikit. Boleh enjoy kalau nak jual. Tapi kalau guru saya tak boleh langsung.